apa objektif Lipo lah selepas ni? Mungkin objektif saya akan cuba buat live streaming and pada masa yang sama saya akan buat konten jugalah. Tapi mana tahu saya akan cuba juga naikkan saya punya social media supaya dekat luar-luar sana yang nak bagi job ke apa ke akan nampak saya lah. So saya akan cuba cari rezeki dekat situ jugalah, supaya saya dapat sustain dengan apa yang saya ada lah. Sebab yelah takkanlah saya nak hilangkan saya punya potensi yang gaming ni tapi pergi bekerja dekat tempat yang macam kilang ke apa ke. So saya cuba nak macam buat live streaming lah supaya saya keep interact dengan fans saya lah, walaupun saya tahu saya dah pensi tapi still ada dekat ML, tapi bezanya saya dekat streaming dibanding dekat posting.